Okay, sebenarnya bahaya tau kalau kita pakai bra dan kita rasa tak selesa. The moment kita beli bra, kita pakai rasa tak selesa je, memang kita jangan teruskan dah pakai bra tu. Memang bra di luar sana was made untuk badan kita terpaksa fit dengan saiz bra tu. Memang susah. 90% wanita tak dapat jumpa saiz bra yang sesuai dengan badan dia. So, tapi berbeza dengan Alora Seamless Bra, dia design dengan teknologi yang bernama Flex Move. Trademark under Be International sahaja untuk bra tu supaya fit to our body. Every inch, every lengkungan, every curve dekat badan kita, dia akan follow. Dan bila kita buka Alora Bra tu, dia akan kembali ke bentuk asal dia balik. Bila kita basuh, siap basuh, hand wash semua, jemur dia kering, dia kembali ke asal macam belum pernah guna lagi. Betul. Itu teknologi Flex Move yang sangat-sangat hebat dalam Alora Seamless Bra. So bayangkan kalau kita pakai bra lain yang kita rasa ketat kat bahu, kita rasa ketat kat tepi ni, kita rasa cup dia salah, itu akan memberi tekanan kepada kita punya saluran darah, memberi tekanan kepada saraf dekat badan kita, memberi tekanan kepada saluran limfa kita. Ini akan menyebabkan semua aliran jadi stuck. Bila aliran jadi stuck, toksin dia akan terkumpul. Susah nak keluar pada kawasan payudara kita. Memang kawasan ni banyak sangat toksin lah boleh kata. Sebab apa? Awak pakai deodorant, awak pakai wangian, awak pakai mandian yang banyak chemical, awak pakai pula lotion yang banyak chemical. Semua akan nak detox tu dekat kawasan limfa, dekat bahagian ketiak kita ni. Tapi bila stuck dengan pemakaian bra yang tak sesuai, dia akan terkumpul. Terkumpul, tersumbat, dia jadi apa? Dia akan jadilah ketumbuhan-ketumbuhan yang kita tak nak tu. Bahaya kalau pakai bra yang salah, dia akan menyebabkan kita sakit leher, dia akan menyebabkan kita punya tulang tertarik. Selain daripada tu, dia akan sebabkan migraine. Sebab bila leher tertarik, bahu sakit, dia akan pergi kepala tau. Sebab kita ada satu otot kat belakang ni, dia connected daripada bahu, dia naik terus sampai kat belakang kepala. Biasa tak sakit kat bahagian belakang kepala macam ni? Tu memang masalah melibatkan bahu dengan leher you. So you kena tengok, adakah you pakai bra yang you rasa selesa? Adakah you pakai bra yang you rasa you nak pakai 24 jam? Ada tak? Ke you balik rumah, you tak sabar nak buang bra tu? Itu tanda besar, you kena berubah kepada bra yang selesa, yang comfort, yang design to fit your body. Iaitu our Alora Seamless Bra.